السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Dan perbahasan kita pada malam ni insya-Allah mukaddimah kepada risalah yang baru, risalah yang berada pada tangan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu risalah Asam Garam Rumah Tangga Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Risalah ni kalau kita tengok, ia merupakan risalah pertama untuk siri tulisan Asam Garam Rumah Tangga Nabi oleh penulis Al-Fadhil Ustaz Luqman Mukhtar. Buku ni dah sampai kepada volume yang keempat dah. Ini volume pertama ataupun jilid pertama lah. Jilid yang kedua, ketiga dan sekarang yang terbaru yang keempat berkenaan dengan sahabat Nabi. Untuk jilid yang pertama ni, ianya bercakap tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya. Khususnya ialah bagaimana kehidupan Nabi dengan para isteri Nabi radhiyallahu anha. Dan kalau kita tengok buku ni, dia mulakan dengan mengenalkan kepada kita siapakah isteri-isteri Nabi yang dikenali sebagai Ummul Mukminin ataupun Ummahatul Mukminin itu. Kita boleh tengok pada permulaan buku kita ni, dia letak profil ringkas 11 Ummul Mukminin, 11 Ummul Mukminin yang diletakkan sebagai prolog ataupun pembukaan awal oleh penulis sebelum masuk bab pertama, kedua, ketiga dan seterusnya lah. Dan insya-Allah buku ni kita akan cuba manfaatkan walaupun telah ditulis beberapa tahun yang lepas dah buku ni pun. Buku ni tahun 2019. Maknanya sebelum berlakunya COVID-19 lagi telah ditulis buku ni untuk diberikan gambaran kepada masyarakat khususnya tentang bagaimanakah kehidupan Nabi, rumah tangga Nabi. Sebab antara benda yang kurang diberi perhatian ataupun gambaran yang tak jelas dalam masyarakat kita, sama ada yang sudah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga, ialah macam mana Nabi dengan isteri dia. Sebab bila mana satu orang dia merupakan satu orang yang hebat, ia mesti melakukan ataupun menunjukkan cara-cara yang baik pengurusan dalam rumah dia. Sebab tu lepas pada habis saja buku 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah yang dah kita lalui dekat-dekat dengan 2 tahun tu, saya rasa antara buku sambungan yang terbaik ialah buku ini. Sebab buku tu dia lebih kepada kejayaan yang bersifat asas-asas yang perlu ada pada diri individu, orang perseorangan. Untuk buku ni,
Macam mana nak aplikasi segala apa yang dah kita lalui daripada 40 hadis tu untuk kita jadikan ianya hidup. Khususnya kumpulan sasar pertama ialah keluarga. Ianya bertitik tolak daripada apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim. Bila mana Allah Ta'ala sebut qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebab kalau tengok surah At-Tahrim, surah At-Tahrim ni pun cerita tentang rumah tangga Nabi. Surah At-Tahrim turun dengan sebab untuk menjelaskan konflik yang berlaku antara Nabi dengan beberapa isteri Nabi. Khususnya ialah Aisyah radhiyallahu anha dan juga Hafsah. Yang mana pada waktu tu merencanakan sesuatu untuk tujuannya ialah nak bagi Nabi ni lebih beri perhatian kepada mereka berdua. Sebab menjadi kebiasaan seorang perempuan ataupun kebanyakan perempuan yang dipoligami, maknanya suami dia ramai isteri. Antara benda yang menjadi ujian ialah inginkan perhatian daripada suami dia. Jadi benda tu berlaku pada Aisyah dan juga pada Hafsah. Yang mana kedua-dua ni merupakan perempuan yang hebat. Tak dapat dinafikan. Tidak ada lagi perempuan yang hebat di dunia melainkan isteri-isteri Nabi. Sehingga Nabi sebut dalam hadis, fadli Aisyah ala sairin nisa ka fadli tharid ala sairi ta'am. Kelebihan Aisyah di atas sekalian perempuan wanita itu seperti mana lebihnya tharid di atas sekalian makanan. Tharid ialah makanan yang paling enak dan lazat pada waktu itu. Iaitu makanan yang dibuat daripada daging sama ada lembu ataupun kambing yang dimasak sekali dengan roti dan ianya berkuah. Itu antara makanan yang lazat pada waktu itu. Jadi hadis tu tunjuk pada kita kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi lumrah ataupun umumnya seorang perempuan dia memang dahagakan perhatian. Jadi Allah Ta'ala menegur isteri-isteri Nabi khususnya Hafsah dan juga Aisyah kerana dalam nakkan perhatian jangan tertipu supaya kita tidaklah keliru antara perhatian yang melampau ataupun perhatian yang tak dapat. Ada orang dia nampak dalam hidup ni benda yang kita kena qanaah, rasa syukur dan juga rasa cukup ialah material. Walaupun hidup tak mewah macam orang lain, tapi adanya qanaah dalam diri, menyebabkan kita tidak terkesan dengan kepemilikan orang lain yang lebih. Sama juga dalam bab perhatian. Sebenarnya dia bukanlah rumah tangga. Dia bukan hanya isteri dengan suami, tapi anak-anak dengan ibu bapa pun sama. Iaitu qanaah dalam perhatian. Qanaah dalam bab emosi. Antara benda yang Tuhan akan uji atas manusia, satu, kekurangan material. Yang kedua, kekurangan perhatian. Sebab tu orang zaman sekarang, antara benda-benda yang menjadi alasan kepada mereka kenapa terkena penyakit anxiety, overthinking, emosi tak stabil, lalu diberilah beberapa punca-puncanya. Antaranya ialah kurang perhatian. Tapi sebenarnya dalam Islam ada benda yang lebih besar lagi, iaitu kalau satu orang tu dia sedar diri dia ialah berstatus hamba pada Tuhan, itu ialah ketetapan Tuhan yang Tuhan jadikan, dan ianya ialah satu benda yang bukan dalam kekuasaan kita untuk menguruskannya dengan mudah. Sebab tu umat Islam dan sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi, bila mana Nabi mengajarkan zikir-zikir, sebab zikir ni dia ada peranan dalam hidup. Zikir ialah penstabil emosi. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Bila mana Allah Ta'ala sebut, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir itu mententeramkan hati. Cuma orang kita ni dia kebingungan dan dia keliru. Kat mana zikir yang boleh mententeramkan hati? Sebab dia terkeliru dengan zikir itu adakah perlu kepada tasbihnya? Perlu pada panjang tasbihnya, banyak biji tasbihnya? Adakah itu yang dimaksudkan dengan zikir? Adakah zikir ni ialah orang yang tengah duk makan pun dia berzikir, tengah duk bersembang pun mulut dia terkumat kamit berzikir? Zikir ni dia mari daripada hati. Dia bukan mari pada kefasihan dan kelancaran lidah. Itu dulu. Sebab tu awal-awal pagi, sebelum memulakan apa-apa, sebelum basuh tangan, sebelum masuk tandas apa semua pun,
Sunnah yang Nabi ajarkan ialah membaca beberapa ayat akhir daripada surah Ali Imran. Tuan-tuan ambil masa, cuba ubah dan cuba rasai benda ni. Bangun pagi, elakkan avoid dulu, halang diri daripada buat benda-benda lain. Cuba ambil beberapa bacaan yang Nabi ajar pada kita untuk dibaca dulu. Sebelum buat apa, sebelum cakap pun. Sebelum bercakap dengan isteri, sebelum tegur siapa-siapa pun. Dia ada 4 je bacaan yang basic. Bila mana kita bangkit pada tidur. Yang mungkin kita buat ialah yang pertama ialah dengan menyebut Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu bacaan yang asas bila mana kita bangun pada tidur. Tapi kalau kita tengok, salah satu yang ada dalam tu ialah bacaan ayat 190 sampai ayat 200 daripada surah Ali Imran. Ayat akhir surah Ali Imran. Saya cuma nak ambil 2 ayat 190, 191. Sebab nak berkait dengan macam mana membina momentum zikir yang baik daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Allah Ta'ala sebut pada ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Tuhan mulakan ayat 190 dengan Tuhan kata, letak kata penguat. Inna fi, sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, silih berganti siang malam, tanda-tanda yang jelas terang bagi orang yang ada akal fikiran yang baik. Itu statement pertama. 190. 191 Ali Imran. Tuhan pun sebut allazina yadhkurunallah. Siapakah ulul albab itu? 191 Tuhan sebut allazina yadhkurunallah. Orang-orang yang mengingati Allah. Yadhkurun maknanya orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana cara zikir dia? Qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, ala junubihim, walaupun waktu dalam keadaan dia berbaring ataupun separa berbaring. Semuanya dia berzikir. Tapi zikir yang macam mana? Tuhan pun sebut pada ayat 191, wa yatafakkarun. Zikir yang diikuti dengan fikir, renungan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bila mana dia berzikir, dia ingat Tuhan, dia pun berfikir melihat ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di langit dan di bumi, sehinggalah lidahnya dan jiwanya mengarahkan lidah dia untuk sebut Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, kamu tak ciptakan semua benda ni batil. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci engkau wahai Tuhan, jauhilah kami, lindungilah kami daripada azab neraka. 190, 191 Ali Imran. Kalau nak bahas sampai ayat 200, kita tak akan sentuhlah buku ni. Cuma nak sebut permulaan hidup. Saya nak recall balik, nak tarik balik supaya kita akan nampak sebenarnya buku yang kita nak bahas ni memang dia bercakap tentang konflik dalam rumah tangga ataupun gelombang-gelombang dalam hidup rumah tangga. Tapi sebenarnya benda tu dah jadi lumrah, dan lumrah itu perlu untuk disiap sediakan sebelum menghadapinya, semasa menghadapinya dan selepas menghadapinya. Sebab orang yang bila mana dia berumah tangga, kata Sufyan Ats-Tsauri, ka'annahu rakiba as-safinah. Orang berumah tangga ni seperti orang yang naik kapal. Sebab apa? Keadaan orang yang naik kapal, dia tidak akan tetap. Dia bukan macam naik kereta. Naik kereta pun ada jalan beralung, kita rasa beralung. Tapi naik kapal dia lagi terasa gelombang-gelombang. Ada ruang-ruang yang kita rasa macam tak ada konflik kot kalau buat macam ni. Tiba-tiba ada konflik. Sebab tak boleh nak agak. Jadi orang yang berzikir dan orang yang berfikir, orang zikir dan fikir, Tuhan akan beri pada dia qanaah, kecukupan. Tuhan akan beri pada dia sabar yang boleh mengatasi dan mengurus diri pada waktu ini. Pada waktu konflik tu berlaku. Sehingga dia jadikan diri dia tu tetap, tidak berubah, tidak terpengaruh dengan gelombang-gelombang yang berlaku, sehingga dia mencuaikan ibadah, dia berpaling daripada kewajipan, bahkan lebih teruk lagi, dia menzalimi orang-orang yang sepatutnya tidak dizalimi.
Itu yang benda yang kita nak sebut dulu, supaya kita nampak. Jadi Tuhan kata tengok langit bumi. Kita kena tengok langit bumi, haiwan sekeliling kita. Haiwan sekeliling kita ni pun hidup berpasang-pasangan. Mereka ada pasangan-pasangan mereka. Mereka pun berkembang biak, ada zuriat. Tengok macam mana cara dia hidup berpasangan. Tengok macam mana cara dia menguruskan zuriat-zuriat dia. Antara haiwan ataupun binatang yang Tuhan tarik perhatian untuk kita tengok, dan Nabi pun sebut dalam hadis, dan kita pun sentuh hadis itu pada buku yang lepas, iaitu pada hadis pertama lagi, hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Haiwan yang Nabi sebut ialah burung. Tidak sekali, dua kali Quran sebut tentang burung, banyak. Haiwan lain kita boleh tengok, tapi burung ni satu benda yang Quran highlight banyak kali. Sebab tu kita baca surah Al-Mulk. Sebab saya sebut surah Al-Mulk ni, surah Al-Mulk ialah surah yang kita biasa baca. Tuhan sebut awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tuhan sebut dalam surah Al-Mulk. Tidakkah kamu lihat kepada burung yang ada kekuatan terbang, dia depakan sayap dia dan dia katuk sayap dia? Tuhan kata ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidak ada yang memegangnya melainkan Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Kita baca surah Sad, Allah Ta'ala sebut kullu mahsyuratun wat-tayru awwab atau kama qala. Kena cek balik sebab saya pun tak berapa jelas ayat tu. Cuma Tuhan sebut setiap makhluk itu dihimpunkan dan burung itu ada pada dirinya awwab. Tuhan sebut. Surah Sad ni antara surah yang paling banyak Tuhan cerita tentang awwab. Awwab ni ialah satu sifat yang ada pada nabi-nabi, dan antara haiwan yang ada burung. Awwab ni apa dia? Bila mana tersalah langkah dalam kehidupan, mudah nak muhasabah diri. Tu awwab. Tuan-tuan baca surah Sad. Surah Sad ni paling banyak menyifatkan Nabi Sulaiman ada awwab, Nabi Daud ada sifat awwab, nabi-nabi yang lain. Dan last sekali Tuhan sebut satunya burung ada sifat awwab. Dan dalam surah An-Nur, kalau kita tengok, kalau tak silaplah surah An-Nur, Tuhan sebut tentang beberapa contoh tasbih dan ibadah makhluk selain pada manusia. Tiba-tiba Tuhan mention burung juga di situ. Tuhan mention juga di situ burung. Kalau kita tengok dalam surah surah An-Nur, bila mana Tuhan sebut tentang contoh-contoh binatang yang bertasbih kepada Allah Azza wa Jal. Saya cuba cari dulu ayat tu untuk nampak apakah yang dimaksudkan daripada tentang perkara tu. Surah An-Nur ayat 41 ya. Tuhan sebut pada surah An-Nur ayat 41, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Tidakkah kamu tengok makhluk yang bertasbih di langit dan di bumi? Tiba-tiba sebut wat-tayru saffat, dan burung yang berterbangan. Tuhan pun sebut kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Tuhan guna perkataan yang ni lagi spesifik. Tuhan kata semuanya mengetahui salatnya dan tasbihnya. Sebab tu para ulama sebut makhluk-makhluk lain ni dia ada salat dia. Inilah dalil dia. Ayat 41 surah An-Nur. Ada salat. Burung tu ada salat, tapi dia taklah salat 5 waktu macam kita. Cuma nak katanya jiwa hamba beribadah. Jadi saya nak sebut sini ialah bila mana kita nak tarik kejayaan tu bukan hanya untuk diri kita, kejayaan tu untuk dikongsikan juga kepada keluarga. Berdasarkan surah At-Tahrim, Tuhan kata jaga diri, jaga jugalah keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nara. Maknanya nak sebut pada kita bila mana kita dah tahu benda ni boleh bawa kejayaan, kejayaan tu jangan seorang-seorang diri. Sebab tu Nabi sebut as-salihun tak bagus. Orang yang saleh dia tak baik. Tapi as-salihun wa yuslihun. Orang saleh dan orang yang memperelokkan diri dia dan dia kempen benda-benda yang baik. Termasuk benda yang paling dia kena kempen ialah, orang yang paling dia kena kempen ialah orang dalam rumah dia, isteri dan anak-anaknya. Jadi dalam buku ni kita akan tengok nanti macam mana Nabi menghadapi konflik. Macam mana Nabi berdepan dengan krisis.
rumah tangga. Sebab benda ni perlu untuk diangkat. Sebab kalau tengok, bila mana manusia berumah tangga, macam orang zaman kita sekarang apa semua, dia macam hilang panduan. Macam mana nak selesaikan benda tu? Manajemen rumah tangga. Tak boleh. Tak nampak. Sebab mungkin hadis-hadis tentang konflik Nabi dengan isteri tidak pernah didengari. Tidak lebih hanya cerita tentang keumuman hadis Nabi suka beribadah macam tu. Tak tengok karenahnya, tak tengok susah senangnya, macam mana berdikari Nabi, macam mana krisis. Sebab dalam buku ni, dia akan bahas yang tu. Cuma mungkin kita punya perbahasan ni akan lebih panjang untuk kita tengok selepas daripada Ramadan nantilah. Untuk beberapa minggu yang ada ni, tak sempat untuk kita pergi kepada klimaks dalam buku ni. Benda-benda utama yang ada dalam buku ni. Tak sempat. Cuma waktu yang ada ni, kita mungkin boleh sentuh 1-2 hadis selisih faham Nabi dengan Ummul Mukminin. Cuma yang saya boleh highlight ialah dalam surah At-Tahrim tu. Sebab bila mana Nabi diuji dengan isteri seperti itu, Nabi tidak mengambil sikap terlalu agresif dan tak juga terlalu lembut. Cuma saya nak sebutnya ialah orang-orang yang boleh mengurus rumah tangga ni, apa kayu ukur keupayaan dia boleh urus rumah tangga? Dalam hadis Nabi sebut, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa-siapa yang ada kekuatan, berkahwinlah. Tapi kalau kita perhati, hadis yang sebut tentang saranan orang muda untuk berkahwin, Nabi tak guna perkataan mampu dengan quwwah. Nabi tak guna perkataan mampu dengan taqah. Quwwah, taqah ni ialah kekuatan fizikal. Tapi Nabi kata, man istata'a minkumul ba'ah. Sesiapa yang mampu, Nabi guna perkataan ba'ah. Ba'ah dalam bahasa Arab ialah kuat mentalnya dan fizikalnya. Sebab ada orang, dia kuat fizikal, tapi mental tak kuat. Dan kayu ukur nak tengok satu orang tu, dia kuat tak kuat mental dan fizikal, bagi orang lelaki, sejauh mana penyempurnaan fardu-fardu yang dia buat, yang mana fardu tu bersifat syiar. Paling besar sekali ialah salat. Sebab tu datang ke masjid, salat berjemaah 5 waktu, cantikkan salat tu dengan datang sebelum azan. Cantikkan salat tu, datang salat di masjid sebelum azan. Sah pertama. Kekuatan yang perlu ada untuk seorang lelaki nak buat benda ni bukan mudah. Tuan-tuan tanyalah mana-mana orang yang memang dah melazimi salat di masjid. Setiap hari, walaupun kita nampak dia buat dalam tempoh yang dah bertahun, tapi setiap hari nak melangkah kaki pergi ke masjid, sah pertama 5 waktu. Bukan sah pertama pergi masjid, takbiratul ula, dalam 5 waktu tu 1 waktu je pergi. Yang ni mudah. Tapi nak pergi 5-5. Dia punya kekuatan fizikal. Dia beza dengan orang hiking naik bukit. Hiking naik bukit orang tak naik sampai 5 kali sehari. Itu kekuatan fizikal. Walaupun masjid tidak berbukit, tapi jiwa yang nak kena ada. Sebab apa? Sebab Nabi telah menyifatkan orang yang jaga salat 5 waktu ni, khususnya lelaki, posisi dia tu ialah seperti orang yang jaga persempadanan negara. Sebab tu Nabi sebut fadzalikumur ribat. Demikianlah satu ikatan yang kukuh. Jadi pandangan yang disebutkan oleh para ulama, orang lelaki yang ada kemampuan situlah kemampuan menjaga fardunya dulu, baru boleh kahwin. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok anak-anak muda yang kita rasa macam sesuai nak kahwin, antara kayu ukur yang perlu dilihat ialah dia salat 5 waktu di mana. Bukan kayu ukur dia kerja. Itu kayu ukur yang kedua, ketiga, keempat, mungkin ke-10. Tapi yang pertama dulu ialah di mana dia salat. Dan jangan sekali-kali menjadikan diri kita terpengaruh dengan orang agama lain ataupun orang yang ada kesibukan lain yang kurang ambil cakna tentang salat, kurang ambil perhatian tentang salat. Ni kita cerita tentang orang yang nak jaga agama dia. Orang yang nak menyempurnakan agama dia. Sebab Nabi sebut al-ba'ah. Al-ba'ah.
Dalam surah An-Nur pun Tuhan sebut tentang wa ankihul ayama minkum. Nikahilah lelaki-lelaki yang baik di kalangan kamu. Kalau dia miskin, Tuhan akan beri dia kaya. Tengok kalau tuan-tuan tengok dalam Quran kan. Dalam surah An-Nur pun Tuhan sebut wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Ayat 32. Nikahilah orang-orang yang bujang, lelaki perempuan di kalangan kamu dan orang-orang saleh. Dia sebut saleh. Dia tak sebut tentang keupayaan kerja, dia tak sebut tentang taraf pendidikan mengikut standard sekarang, tak sebut. Dan Tuhan kata in yakunu fuqara, kalau dia miskin, yughnihimullah. Tuhan yang mengkayakan. Bukan kudrat dia, bukan kerja dia, bukan keturunan dia, bukan keluarga dia, bukan ismatu kemuliaan family dia, bukan. Yang akan menyebabkan dia kaya ialah kesalehan dia. Itu jugalah yang kita baca dalam surah Kahfi pun, bila mana Allah Ta'ala hantar Nabi Musa dengan Nabi Khidir baiki tembok untuk jaga harta dua orang anak yatim. Allah Ta'ala kata wa kana abuhuma salihah, kerana kedua anak ni ayahnya salih. Sebab tu yang paling boleh menjaga kesinambungan kesenangan hidup di dunia ni ialah kesalehan. Kesalehan. Sebab tu orang lelaki yang saleh, orang muda yang ada kekuatan fizikal dan mental, maka dia mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga. Sebab tu kita tengok di kalangan ulama fiqh pun, hukum berkahwin ni dia tak sama pada setiap orang. Dia bukan kira umur 25 semua wajib kahwin. Tak, tengok keadaan. Tengok keadaan. Kalau umur 25 tapi salatnya belum terurus, pengurusan emosinya orang kata apa, cacah merbah apa semua, tapi yang paling utama sekali ialah salat. Yang paling utama sekali ialah salat. Saya ingat waktu duduk di Yaman sebelum pergi ke Jordan dulu, saya pergi satu tempat pengajian yang tempat tu sebahagian daripada anak murid kepada satu orang tokoh besar ulama hadis di Yaman ni, nama dia Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dia ada anak murid nama dia Syekh Yahya Al-Hajurri. Syekh Muqbil ni kalau tuan-tuan tengok dalam Google cari dah meninggal dah, antara tokoh ulama hadis di Yaman yang besar peranan dia kepada perkembangan ilmu hadis, dan dia punya pendirian dia terhadap kelompok-kelompok sesat di Yaman pun jelas. Allah Ta'ala rezekikan kepada Syekh Muqbil ni anak perempuan semua, dia tak ada anak lelaki. Dan menantu dia ialah murid dia yang paling rapat dengan dia, iaitu Syekh Yahya Al-Hajurri, hidup lagi sekarang. Syekh Yahya Al-Hajurri ni kalau tuan-tuan tengok, dia diberikan anak perempuan oleh guru dia Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Mas kahwin dia apa tuan-tuan? Tuan-tuan agak-agak, mas kahwin dia apa? Mas kahwin dia ialah hafalan Sahih Bukhari. Bukan duit. Dia tasmik depan Syekh Muqbil 5,000 hadis. Itu mas kahwin dia. Habis satu Sahih Bukhari. Habis. Dan anak Syekh Muqbil yang perempuan ni nama dia Ummu Abdullah. Tidak masuk pengajian universiti, tak masuk apa-apa pengajian secara formal. Memang betul-betul diajar oleh ayah dia sehingga jadi pentahqiq kitab. Pentahqiq kitab perempuan. Ini antara ulama perempuan dia. Ada guru kami dia cerita waktu dia kahwin kan, yang akad nikah tu ialah Syekh Muqbil ni kepada anak murid dia ni. Kalau macam kita kan, akad nikah kita akan kata aku nikahkan kamu dengan anak aku sekian. Dia kata kami anak murid ni dengar waktu guru kami kahwin kan, senior kami ni, senior lah sebab Syekh Yahya Al-Hajuri ni dia senior. Apa lafaz akad nikah dia? Dia kata aku kahwinkan kamu dengan anakku, penyejuk mataku, penghalangku daripada neraka, buah hatiku. Tengok ayah yang begitu sayang pada anak dia. Dia tak sebut nama, dia sebut nilai anak tu, anak perempuan tu. Dia kata aku kahwinkan kamu dengan anakku, penyejuk mataku, penghalangku daripada neraka. Sebab memang dalam hadis orang yang ada anak perempuan 2, 3 dan 4 akan jadi penghalang pada neraka. Dan aku serahkan kepada kamu supaya ianya menjadi penjemputmu ke pintu syurga.
Ni ayah yang betul-betul letak anak perempuan dia nilai yang paling tinggi. Lafaz akad nikah dia tu lafaz yang rare lah. Lafaz yang menunjukkan dia letak nilai anak dia. Ini orang yang tahu diri dia. Dan Syekh Yahya Al-Hajuri ni tuan-tuan, kalau kita tengok, dia bukan orang kaya pun, orang yang sederhana lah. Nak kata miskin, tak miskin. Tapi Yahya Al-Hajuri, antara benda yang dia buat, Syekh Yahya Al-Hajuri, dia melazimi guru dia, belajar. Dan antara benda yang nampak obvious pada diri dia ialah melazimi salat jemaah di masjid, sah pertama, datang awal, lebih daripada 15 tahun. Duk jaga. Dan akhirnya dia dapat zuriat yang baik, isteri yang saleh. Allah Ta'ala kayakan dia, Allah Ta'ala jadikan hidupnya alhamdulillah cukup, dan akhirnya dapat menubuhkan beberapa pusat pengajian dan hidup dalam bi'ah salih. Tidak dikenali wajah isterinya Ummu Abdullah, tapi dikenali ilmunya dan huraiannya. Sebab Ummu Abdullah ni tidak, ialah style orang-orang Yaman yang mutadayyin ni, orang-orang yang jaga agama ni, memang jenis pakai niqab dan suara pun kita tak tahu. Cuma dia tulis antara benda yang dia buat dalam ilmu ialah dia tahqiq beberapa karya Imam An-Nawawi, isteri anak pada Syekh Mukbil, anak perempuan. Cuma nak sebutnya ialah walaupun macam tu, kita tidak menafikan adanya konflik dalam rumah tangga. Tapi bila mana diserahkan kepada orang yang saleh, orang saleh tidak akan menzaliminya. Dan orang saleh dia ada sifat sabar menghadapinya. Jadi dalam buku ni, kalau kita tengok hasrat pada penulis ni, dia nak supaya buku ini menjadi modul kepada kursus kahwin. Sebab saya tahu mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang ada pengalaman kursus kahwin. Saya pun ada pengalaman kursus kahwin. Biasanya modul dalam kursus kahwin ni bukanlah semuanya tak bagus. Tapi pendedahan. Pendedahan tu tidak terlalu luas. Apa yang perlu dihadapi, jiwa apa yang nak kena ada pada seorang lelaki, waktu berlaku konflik nak buat apa, dia tak reti. Dia hanya kosong macam tu. Dan ianya bukan mudah lah. Dianya bukan mudah. Jadi buku ni kita akan tengok nanti pada kali yang akan datang, pada bab yang pertama, kita akan tengok hadis yang dibawa pada bab karenah ni, iaitu perselisihan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga Hafsah, sehingga menyebabkan turunnya ayat daripada surah At-Tahrim tu. Itu hadis yang pertama yang akan kita tengok dalam buku ni. Cuma kalau kita nak ambil pengenalan apa yang ada dalam buku ni, kita boleh tengok profil ringkas 11 Ummul Mukminin tu. Dia mulakan dengan Khadijah, lepas pada tu Saudah binti Zam'ah, yang ketiga Aisyah, yang keempat Hafsah, yang kelima Zainab binti Khuzaimah, yang keenam Ummu Salamah, yang ketujuh Ummu Habibah, yang ke-8 Zainab binti Jahash, yang ke-9 Juwairiyah binti Al-Harith, yang ke-10 Safiyah binti Huyai bin Akhtab, yang ke-11 Maimunah bintil Harith. Itu dia letak secara ringkas untuk kita kenali. 11 orang isteri Nabi ni Ummul Mukminin yang dimuliakan. Tak boleh kita rasa syak, tak boleh kita rasa isi Nabi ni dia punya perangai dia tu macam perempuan biasa. Sebab secara umumnya orang perempuan memang dia akan ada. Dalam buku ni pun dia akan himpunkan dan dia akan nampakkan pada kita, khususnya kalau saya yang baca lah, bila mana kita baca ni kita akan nampak sebenarnya kita terlalu mengharapkan satu benda yang mustahil pada seorang perempuan. Ada benda-benda, sifat-sifat seorang perempuan ni dia memang tak boleh. Dia memang tak boleh bersikap seperti mana yang kita harapkan. Memang kita yang kena ikut flow tu. Tapi cara ikut flow tu bukan ikut membuta tuli, tapi mengarahkan ke mana nak pergi sifat tu. Antara bab satu ni kita akan tengok karenah yang paling banyak sekali ialah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sebab memang Nabi, isteri Nabi yang Nabi kahwin yang berstatus anak dara ni ialah Aisyah. Sebab tu bila mana turun surah At-Tahrim, kita tengok surah At-Tahrim, Allah Ta'ala beri ancaman lah. Macam kita kata macam ancaman kepada Aisyah dan juga Hafsah ni. Kalau Allah Ta'ala nak ganti posisi diorang sebagai isteri Nabi, Allah Ta'ala boleh ganti. Sebab tu ayat kelima surah At-Tahrim Tuhan kata,
asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Kalau Tuhan nak ganti, Tuhan akan ganti dengan perempuan yang lebih baik, muslimatin. Tuhan sebut sifatnya ialah dia seorang yang muslimat. Muslimat ni maksudnya dia tunduk semua hukum. Mukminat, beriman, percaya. Qanitat. Qanitat ni maksudnya taat. Qanitat ialah satu sifat yang di-highlightkan oleh Allah Ta'ala tentang perempuan yang berstatus isteri, ianya taat. Taat ni maksudnya tak melawan. Tapi tak melawan bukan bermakna salah lelaki, salah suami tu tak boleh tegur langsung. Tapi cara menegur suami dia tak sama dengan cara kita tegur orang lain. Dia istilah apa kita nak guna? Waktu nak tegur suami tu, dia kena ada cengkerama dia dulu. Dia tak boleh tegur macam dia marah anak, tak boleh. Sebab benda tu akan mengeruhkan keadaan. Mengeruhkan keadaan. Suami pun sama. Waktu dia nak membetulkan isteri dia, dia tak boleh membetulkan isteri dia macam dia betulkan orang bawahan tempat kerja dia. Tak boleh. Dia ada cara dia. Yang tu kita akan tengok dalam buku kita ni. Cuma kalau kita tengok profil tu, dia akan bagilah pengenalan sikit-sikit. Sebab malam ni pun saya tak nak masuk semua, saya nak bagi gambarannya sahaja. Dan buku ni saya rasalah kalau kita yang baca buku ni dan cuba merenungi, sebenarnya ni saya cakap untuk posisi diri saya sendirilah. Kita sebagai seorang lelaki dan suami, kita akan tengok memang kita sukar untuk follow Nabi, follow rapat tu payah. Sebab bila mana Nabi sebut dalam hadis, khairukum li ahli. Sebaik-baik lelaki ialah yang paling baik dengan isterinya. Ahli itu maksudnya isteri. Maknanya kebaikan seorang lelaki ni, keterampilan dia, maskulin seorang lelaki ni ialah sejauh mana dia punya cara bersama hidup dengan isteri dia. Dan pengakuan isteri dia terhadap diri dia. Macam Aisyah. Walaupun Aisyah ni dia banyak konflik dengan Nabi. Bahkan Nabi pernah beri macam layanan yang agak dingin dengan dia. Sampai dekat dengan sebulan. Nabi tak bertegur siapa. Tapi Aisyah lepas pada Nabi wafat, sahabat tanya, apa diri Nabi ni macam mana? Dia tidak menyebut keburukan pada Nabi. Walaupun dalam hadis yang kita akan baca nanti, kita akan tengok dia ni macam banyak try nak kritik Nabi ataupun macam nak lawan apa-apa keputusan Nabi. Macam agak tegak sikit lah, macam degil sikit. Tapi lepas Nabi wafat, dia tidak jadikan benda tu sebagai benda besar yang dia highlight. Nah, sekali dia sebut kana khuluquhul Quran. Nabi ni akhlaknya seperti Al-Quran. Dia kalau isteri yang memang tak puas hati dengan suami, andailah kata suami itu meninggal, orang pun tanya, macam mana suami awak dulu? Oh, dia teruk. Alhamdulillah lah mati. Saya pun dah lama mengidam kematian dia. Itu memang tak puas hati betul. Yang ni dia berkonflik. Konflik ada banyak. Tapi bila mana dia minta, dan kita pun tahu, orang jadi isteri Nabi ni, perempuan jadi isteri Nabi, antara benda yang dia kena terima, kalau Nabi wafat, dia tak boleh kahwin dengan mana-mana lelaki dah lepas pada tu. Tak boleh kahwin. Bukan senang untuk menanggung jiwa tu, bukan senang. Dan Aisyah antara isteri yang lama hidup lepas pada Nabi wafat. Sebab dia jadi janda umur belasan. Dan dia meninggal dekat dengan umur 60 ke 70 juga. Maknanya puluhan tahun dia jadi janda tu. Sebab tu kalau tengok Aisyah ni dia sangat menjaga diri dia. Dia affaf. Affaf maknanya satu orang yang sangat menjaga maruah dia. Dia jaga diri dia supaya dia tidak terjatuh dalam fitnah. Cuma nak sebutnya ialah itu ialah gambaran. Kita akan tengok. Dia macam buku ni pun macam nak ajar pada kita karakter manusia. Antaranya ialah karakter perempuan, dan juga perempuan akan belajar macam mana menghadapi karakter lelaki pun di sini. Sebab dalam perkahwinan dia bukan mengubah karakter, tapi berdamai dengan karakter suami isteri. Cuma setiap orang tempoh nak berdamai tu lain-lain. Sebab tu tak ada orang yang boleh mendabik dada. Saya dah kahwin 40 tahun. Saya dah tahu dah orang perempuan ni nak ciluk kat mana. Tak boleh.
Sebab kita menyaksikan ada orang yang kahwin lebih pada 40 tahun, akhirnya di ujung-ujung dah ada cucu, dah ada cicit, bercerai juga. Bukanlah nak kata cerai itu teruk, tapi maknanya mendabik dada, rasa paling faham. Itu bukan benda mudah. Apatah lagi yang kurang pada 10 tahun, kurang pada 5 tahun. Cuma bekal waktu dalam rumah tangga ni ialah ketakwaan dan kesalehan. Sebab tu kita baca surah At-Talaq kan. Surah At-Talaq yang paling banyak disebut dalam surah At-Talaq ni ialah pesanan takwa. Kita beri laluan Azan, nanti kita sebut sikit lagi beberapa poin. Okey. Bila mana kita tengok dalam bab menghadapi konflik rumah tangga, antara kemuncak dalam konflik rumah tangga ni ialah benda-benda yang boleh mendekatkan orang tu kepada perceraian ataupun talak istilahnya. Dalam Quran dia ada surah At-Talaq. Kebetulan surah At-Talaq ni dia awal sikit daripada surah At-Tahrim. At-Talaq dulu, At-Talaq 12 ayat, lepas pada tu surah At-Tahrim.
Surah At-Talaq 12 ayat dan surah At-Tahrim 12 ayat juga. Okey. Dalam surah At-Talaq ni, apa yang kita nak perhati tengok? Allah Ta'ala banyak sebut dalam surah At-Talaq ni ialah tentang pesanan taqwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lepas pada itu Tuhan sebut lagi dalam surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Lepas tu Tuhan sebut lagi, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Banyak kali Tuhan sebut dalam surah At-Talaq tentang keutamaan takwa, keutamaan takwa untuk mendepani konflik dalam rumah tangga. Sebab rumah tangga tak akan sunyi daripada konflik. Mesra tara mana pun, sekufu tara mana pun, benda tu akan berlaku. Sebab ini ialah hubungan yang paling syaitan tak suka dalam manusia ni, dalam kehidupan manusia ni. Hubungan halal manusia yang paling syaitan mendambakan untuk dimusnahkan dan dirombak ialah perkahwinan ataupun pernikahan. Jadi takwa lah yang dibenteng. Sebab tu kalau tengok khutbah Jumaat pesan takwa. Tak sah khutbah Jumaat kalau tak ada takwa. Ni kita ni kurang 2 minggu, 2 minggu lah lebih kurang, akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan apa dia? Cerita puasa ni cerita apa dia? Cerita puasa ni ialah la'allakum tattaqun. Sebab tu saya duk perhati tengok bila mana Allah Ta'ala sebut tentang takwa banyak tempat. Takwa ni antara sifat yang paling besar sekali yang perlu di-highlightkan dalam bab takwa ialah sabar. Sabar. Orang yang ada takwa ialah orang yang ada sabar. Sebab dalam rumah tangga ni ialah sabar. Yang paling besar sekali ialah sabar. Takwa itu ialah lambang pada sabar. Kalau kurang sabar, memang akan berlaku keretakan yang lebih besar. Sebab tu pesanan takwa jangan pandang remeh. Hari Jumaat orang lelaki datang masjid, khatib sebut tentang takwa. Cuma kita bila mana selalu duk dengar, dia akan jadi benda tu remeh, temeh. Bahkan Nabi ni dia ajar pada kita untuk minta takwa. Kan ada hadis riwayat Tirmizi, Nabi ajar pada kita untuk kita berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa yang bagus untuk kita amalkan. Minta pada Tuhan supaya diletak dalam jiwa kita ni takwa. Takwa ni dari segi bahasa maksud dia apa tuan-tuan? Takwa mai pada perkataan taqiyun yang bermaksud pagar. Pagar. Orang bertakwa ialah orang yang ada pagar dalam diri dia. Dia nak cakap, dia tahu. Dia dipagari oleh takwa itu. Sehingga dia tidak cakap dengan bahasa-bahasa tak sepatutnya. Dia ada limit dia. Sebab tu itu benda yang penting. Jadi antara training takwa yang paling dekat dengan kita ni lah bulan Ramadan yang nak masuk. Ni tuan-tuan ada masa lebih kurang 2 minggu ni, dah kena fikir macam mana nak menjadikan takwa tu tumbuh dengan baik, berbuah dan akhirnya benda tu berkembang sehinggalah ke Ramadan seterusnya. 2 minggu yang duk ada ni lebih kurang tuan-tuan kena fikir apa amal kebaikan yang akan dirancang untuk dibuat. Macam mana hal keadaan nak qiyam, macam mana nak menghadapi 10 akhir Ramadan supaya tidak dicuaikan. Termasuklah peluang-peluang infak apa semua. Apa-apa saja yang kita kena highlight, yang kita kena ubah. Jangan kalut duk tukar duit raya sedangkan kita lupa untuk infak dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan lagi besar pada infak pada 1 Aidilfitri tu. 1 Syawal pahala tak sama dengan infak pada 29 ataupun 30 Ramadan. Pahala tak sama. 29 30 lagi besar. Beza tak sampai 12 jam kan. Jadi ini benda yang kita kena fikir siap-siap. Tuan-tuan nak bercuti raya panjang ke nak bercuti iktikaf 10 akhir Ramadan lebih panjang? Yang tu benda-benda kena fikirlah. Dekat mana peluang pahala? Dekat mana keutamaan yang besar? Sebab jangan kita jadikan bulan Ramadan yang kita bina selama sebulan ini, insya-Allah kita akan bina ketakwaan dan apa yang ada. Ianya dihancurkan pada pukul 8.30 pagi 1 Syawal. Jangan hancurkan benda tu. Sebab ada orang dia bina ketakwaan 1 Syawal, akhirnya dia salat subuh pukul 7.30. 1 Syawal. Satu benda yang memalukan. Itu tanda kegagalan. Kegagalan pertama sebelum kegagalan akan datang.
Itu benda kena fikir. Tuan-tuan macam mana nak manage benda tu? Itu semua perkara yang sudah perlu difikirkan sekarang untuk membina takwa. Dengan takwa itulah kita akan guna untuk rumah tangga, kita akan guna untuk kehidupan dan seterusnya. Selain daripada itu, kita tengok takwa ni antara benda yang paling kuat ialah infak. Sebab orang yang boleh infak ialah orang yang bersabar untuk melihat kurangnya duit tapi berkat yang akan datang. Sebab berkat tak nampak di mata kita. Jadi ada peluang infak, tuan-tuan infak lah. Apa saja infak. Macam masjid kita ni pun ada banyak program infak untuk Ramadan. Tuan-tuan ambil lah ruang untuk infak. Jadi berpada situ untuk malam ni, moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan untuk bab yang pertama, hadis yang pertama tu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.